Dia dah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih. Far'un man dafa'a zakatahu limadinihi. Barang siapa beri dafa'a, menolak beri, tolak beri. Barang siapa dafa'a beri ia man zakatahu akan zakatnya, zakat man, beri limadinihi kepada orang lekat uteh, madin tu, dainun madin. Beri limadinihi kepada ila kepada orang lekat utehnya, lekat uteh gimana? Kita ada zakat, demo tu lekat hotel kita. Kita lekat hotel, beri kepada orang lekat hotel. Ya dah. Kita beri kepada orang lekat hotel nyoman kita. Dafa'a bi syarti ayya yaruddaha, dengan syarat bahawa memberi ia madin orang lekat hotel tu, akan zakat tu, beri lahu baginya yarudda kembali tu lah, kembali yarudda lahu baginya, bagi man lahu man andainihi, daripada yarudda beri ganti dainihi, daripada hutainya, hutai bagi madin tu. Kita ada zakat, seorang tu lekat hotel kita, lalu kita ada zakat, kita beri kepada orang lekat hotel tu, tapi dengan syarat, dia kata, dengan syarat dia ku beri zakat mung mun ya hotelku lam yujzi. Jawab, barang siapa beri zakat dia kepada orang lekat hotel dengan syarat, dia buat syarat, buat janji syak dah, kena mung nak bayar hotelku. Jadi jawabnya lam yujzi, ajaza yujzi, lam yujzi, nascaya tidak memadalah ia apa, daf'un zakat tu lah, mafhum situ. Ia daf'un zakat, beri zakat lagu tu tak mada, tak lepas lah maknanya. Apabila tak mada, tak lepas. Dalam dah tu qauluhu lam yujzi, baca bidam milya yujzi wa sukun jim, ai dengan lam yujzihi, tak memada akannya, tak memada oleh seorang kat tu, nyo seorang oleh seorang, ma akan barang dafa'ahu beri ia hu akan kema tu lil madin an zakat, tak mada. Kalau gitu fahuwa, maka ia ma'khuzum, kalimah fahuwa, maka ia di si kalimah yujzi itu ma'khuzun minal ijza. Lagi wa yuhtamalu annahu, dan ihtimalkan bahawasanya kalimah lagi ma'khuzun minal jawab, tak apalah, bi qarinati qalihi fi ma ba'du. Bagi kalau gitu fa inna wa ya, maka jika niatlah oleh kedua-dua, jaza wa sahha, fa yakunu bi fathil ya yajzi, baca waktu wa tamil jim yajuz, lam yajuz, baca waktu ihtimal kata jawab tu lah, ai lam yajuz dafa'ahu zalikal madin bi syartiyum, tak ada apa sikit kalimah. Boleh dua lah. Nak baca yajuz pun tak apa, yujzi pun tak apa, tak ada zakat lagu tu. Lagi pula wala yasihu qada'ud daini biha, dan tidak sah oleh qada'ud dain, tunai bayar akan hutang, biha dengannya, dengan zakat tu, tak sah. Balik kita ni pun tak lepas zakat, balik demo tu pun tak sah nak membayarkan hutang dengannya, dengan zakat tu, tak sah. Tak sah dah biha bi zakat. Kerana apa? Li'ana tu ilat dah, qauluhu wala yasihhu qada'ud, tak boleh padahal dia mau zakat kita dah. Li'annaha, kerana bahawasanya zakat tu lah baqiyatun, masih kekal ala milkil malik, dak di milik kita lagi.
Kerana kita buat syarat tu, zakat kita nak beri demo tapi buat syarat supaya kita lagi. Sebab itulah balik kita pun tak sah, balik demo tu pun nak payah hutang pun tak lepas. Sulit situ guys. Fa inna wa ya zalika bila syartin jaza wa sahha sini. Fa inna wa ya muqabil panggil ni. Muqabil bagi manfaat sat ni lah. Golawenya hasan ni tak sah lagu tu, kijah lagu tu tak sah. Fa inna wa ya, maka jika niatlah oleh kedua-dua. Dah ada tu. Aidain wal madin. Orang tuai hutang dan tu orang dekat hutang. Niat ni lagu mana? Tahu syak dalam hati. Tahu dalam hati dah. Tahu lagu mana? Tahu kata kita ni kalau we zakat kita kat morning bayar siap kita. Tahu syak dah. Kita pun tahu dah dalam hati lagu tu, pada demo tu pun lagu tu sungat dah. Fa inna wa ya, maka jika niatlah oleh kedua-dua, tahu syak dah dalam hati. Kalau kita we zakat kita dia bayar hutang kita. Fa inna wa ya, maka jika niatlah oleh kedua, tahu syak dah dalam hati kedua-dua, zalika akan dimakai itu harkat tu, qada utai biha. Zalika ada dalam dah qada utai biha tu. Bayar hutang dengan zakat tu. Tahu syak dah. Pesyak dah. Jaza wa sahha. Haruslah ia ke apa saat ni? Haruslah ni lain wajud. Haruslah ia dapat zakat, boleh beri zakat lagu tu. Lagi pula wasahha, dan sahlah ia bayar hutang. Balik kita lepas zakat kita, balik demo tu sah bayar hutang. Sikit sangat. Jangan buat janji dulu tak apa. Kecek dulu bala tu tulis seminggu ke lagu mana hukum syarat ini. Lepas tu, kalau buat janji gitu, tak boleh. Tahan syarat. Betul tu, betul bisyarti air dah tu tak boleh. Dengan syarat sikit lah. Boleh buat wayang tengah tu kan. Boleh. Tu inna wa, kalau tahu maklum dua dah tak ada apa-apa tu. Jangan buat janji dulu apa. Tu ada mau buat kaedah kata apa nama? Asyaratu kal maklum. Al maklum ka syartu. Maklum dah dia mata kalau gimbek geterwit di sini, nendong rok bir baik. Cirak dak bir walaupun dia tak tulis cirak di situ surah 3. Kalau kita pergi hotel sini nendong. Hotel satu bayar satu skop. Apa ni maklum ka syarti. Ni sepatu. Wa kaza in wa'adaha al madinu bila syartin. Wa kaza, dan seperti ini. Harkat kaza clear harkat. Kaza kama apa? Kama inna wa ya harkat lah. Wa kaza kama inna wa ya zalika bila syartin tu sah lah maknanya. Kaza pada pihak jaza wa sahha tu lah. Supaya dengan masalah niat kedua-dua, tahu siap dalam hati kedua-dua sah yang maknanya dan dah roh. Supaya tu juga masalah inna wa ya in wa'adahu, jika wa'ada janji ya. Jika janji lah ia, janji akannya tak ada. Jika janji akannya al-madin pak jika janji akannya akan dain tu baik hutang. Tu hutang. Buat janji al-madinu oleh tuwe oleh orang hutang. Jika janjilah oleh, jika buat janjilah oleh orang hutang, akan orang tuwe hutang tu bila syaratin, janji dengan tidak syarat. Gapo taprek sikit. Fa yajuzu wa sah wa yasihu. Taprek sepuatan itu. Taprek pahada daripada inna wajan itulah. Wa kaza kama inna wa yazalika. Supaya masa itu juga in wa adahu, jika janji akan dain tuwe hutang. Janji akan oleh al-madinu oleh tuwe orang hutang tu. Janji bila syaratin dengan tidak ada syarat. Kaza pada pihak ai fa yajuzu wa yasihu. Qada udai. Tak ada apa juga. Hak sana ni pihak balik tuwe hutang. Tak ada janji. Hak yang kedua ni pihak balik tuwe orang dekat hutang. Tak janji juga maknanya. Jangan janji maknanya. Dua-dua pihak. Pihak tuwe hutang, pihak orang dekat hutang jangan buat janji pun. Malaikat tahu dalam hati kedua tu tak ada apa. Tu inawaya. Sah kedua-duanya. Kalau itu fala yalzamu taprek bagi kaza. Tak kalau supo masalah ni, supo dengan masalah inna waya fala taprek. Fala yalzamuhu, maka tak lazim
tak mestilah akannya akan madin oleh kau teh. Tak mesti, tak wajib lah akannya akan madin tu oleh al-wafa'u bil wa'di, oleh mensempurnakan akan janji. Tak cara. Hanya gimana ni? Tuai hotel ada zakat. Mung dia kuwi zakat ni mung nawi hotel ku tu. Tiba-tiba orang dekat hotel tu tak wi zakat. Tak payah hotel daripada zakat yang tu. Tak lazim. Tu jika janji akannya akan dain oleh al-madi ni bila certain tak apa juga. Maka tak lazim akannya, tak wajib lah akannya akan al-madin tu akan kau oleh al-wafa'u bil wa'di, oleh mensempurnakan janji. Tak ada apa, tak payah apa. Walau qala li gharimihi. Soalan buat tu. Walau qala bil wa'di ke bil audi tadi. Wa'di dah kena dah tu. Dalam ni bil audi. Qauluhu al-wafa'u bil wa'di, janji kena dah. Wahwa tu huwa ay yadfa'a ilaihi ma akhazahu min zakat. Tu munawi lah. Zakat hak kuih demo tu. Tu tak wajib sepenuh. Saya bayar tak apa. Walau qala li gharimihi, dan jikalau katalah ia li gharimihi kepada orang kafir. Satulah tu madin pun kecek, gharim pun kecek. Jikalau katalah ia kepada orang kafir, malik dah atau dain. Jikalau tuai hotel tu kata kepada orang kafir dia katakan, ja'altu ma 'alaika zakatan. Aku menjadi oleh aku ma akan barang akan hotel ni. Alaika yang wajib terlekat di atas kau, hai Zaid lah. Aku menjadikan akan zakat, maaf yang kedua. Menjadi oleh aku jadikan oleh aku ma akan barang akan hotel ni. Akan hotel yang terlekat, yang wajib alaika lah, mana yang wajib di atas kau tu kena bayar tu lah. Hezat, aku jadikan akan zakat. Kita nego wajib kau zakat 2005 maknanya. Tiba-tiba Zaid dekat hotel kita 2005. Lalu kita kata, "Hey Zaid, hotelku hadap demo 2005 tu, zakat ku dah tu." Lam yajzi. Tak ada. Menjadi oleh aku akan barang ke hotel yang terlekat di atas Zaid tu, aku menjadikan akan zakat. Jawab lam yajzi, tak memada. Tak memada alal aujahi, kilah sikit. Alal aujahi, di atas kan asah. Di atas kan yang ada wajah, yang lebih ada wajah. Muqabil kan qauluhu alal aujahi, muqabiluhu bermula muqabilnya muqabil bagi aujah ya jazi'u mada. Kilah ada apa? Kilah tak ada apa sini mada. Kau aujah kan yang lebih ada wajah tak mada. Muqabil bagi aujah wajib atau mada. Illa malaka in qabadahu, malaka jika tak memada tu lah, tak mada berlaku dia takkan aujah. Tak mada tu illa malaka mada, illa malaka nak mada juga in qabadahu, jika qabak ambil lah. Qabak ambil lah ia dain. Hu akannya hu akan hutai, akan dai, akan hutai tu adaina minal madin maknanya. Tak memada lagu tu malaka jika qabak ambil lah ia dain tu hutai tu. Ambil akan hutai daripada madin tu. Ya ambil dah. Kita zakat dia tu lah, ikutlah maknanya. Lepas tu kita ambil hutai 2005 yang ada di dia tu. Lepas tu summa kemudian radduhu. Macam mana tu? Summa kemudian radda. Summa kemudian raddahu, kemudian hantar, tolak baliklah, tolak beri. Ia madin. Hu akan bukan madin. Raddahu kemudian tolak menghantar halakul semula. Ia dain. Tu hu akan dai tu
Akan hutan yang ambil tu. Ilaihi kepadanya kau dah Madin. Zaid dekat hutan itu 2005. Kita ada zakat. Kalau kita kata aku jadikan zakatku 2005 tu, harga 5 tu, zakat tak sah. Malaikat Zaid tu. Zaid tu kena wik kita dulu. Wak imo Zaid dah. Atau wak imo tu kita wik dia. Zaid. Zakatku ni 2005. Lepas tu kita wik Zaid tu bayar hutan kita. Kau bak ambil hutan. Lepas tu cuma kita wik tu. Hantar raddahu. Menghantar ia jadain. Huwa akan hutan tu lah. Bukan hutan dah tu sekalian ni. Ilaihi kepadanya kau dah maklum. Tak apa. Ada apa? Tak pernah bagi ilah agak faya juzu lah maknanya. Mafhum daripada lam jazi tak ada. Tak pernah bagi ilah faya juzu. Buat lagu tu boleh. Dah lepot dah tu. Qauluhu illa in qabadahu illa in qabadad dainu dainahu min madin. Ada dah. Summa raddahu ala madinihi bi niyyati zakat. Ni zakatku. Lagu tu fa in lagi. Fa'innahu baguna. Fa'innahu itu in haja. Fa'innahu maka bahwasanya lagu tu ya jazi'u an zakat mada. Walau qala Dekat ni hok tahan dia apa ni. Sikit-sikit sangat je. Hok dulu saat ni jangan buat syarat. Hok ni jangan menjadikan saludah. Hutan yang ada di demo tu jangan buat zakat saludah. Dia kena demo tu bayar dulu atau kita beri zakat ke dia bayar kita. Jadi milik dulu. Lepas tu kita bawa dia. Tak apa. Bayar hotel. Ketika itulah kita niat zakat. Ketika demo hotel kita tu. Tak boleh sana. Syarat tu dah. Syarat. Jangan buat janji dulu apa. Jangan kecek dulu. Kecek sebagai kecek nak janji dia tak nak zakat ni tak boleh. Kalau kecek betul masalah kecek beritahu agak-agak faham aku tak apa. Itu. Faham dalam hati. Begitu semua. Walau qala dan kalau katalah ia ni. Katakan macam tu. Tu suka tu. Iktal. Suka olehmu. Suka. Iktal. Suka olehmu. Min ta'ami. Daripada makan aku ni. Daripada ta'am. Ta'am yang nama ta'um ni. Suka olehmu daripada makan aku. Daripada makan aku ni. Indaka yang ada di sisi engkau. Kaza. Dua kata ke 2 kilo ke ikut lah. Kaza 2 kilo ke 2 kata ikut lah. Berah. Suka olehmu min ta'ami daripada makan aku ni. Indaka yang ada di sisi engkau ni. Kaza 2 kilo 2 kata misalnya. Ini misalkan ni masalah ni. Kalau itu nak tahu ni. Walau qala dan jika katalah ia seorang pun tak apa. Seorang pun tak apa. Wakil pun tak apa. Dia kata dah iktal suka olehmu daripada makan aku yang ada di simu tu. Yang ada di mu tu. Dua kata aku nak. Padi kita tapi duduk di Zaid. Padi kita duduk di Zaid. Duduk di rumah Zaid. Zaid duduk cara. Lalu kita nak kuat zakat. Zakat padi ke ikut lah. Atau zakat tegah. Lalu kita kata Zaid musukat berah aku duduk di mu tu 2 kilo. Lalu wa nawa bihi az-zakata. Selepas daripada dia kata Zaid musukat padiku duduk di mu tu 2 kata. Lepas ada tu wa nawa dan niatlah ia tuan ni lah wakil tu. Tuan padi tu. Dengan apa? Dengan makan ni tu lah. Dengan makan ni pun tak apa. Atau dengan beras 2 kilo tu kaza tu lah. Niatlah ia seorang bihi dengannya dengan ta'am tu. Oh tu harus ni. Dengan makan ni tu 2 kilo tu. Itu 2 kata tu. Niat akan zakat. Niat ke dia kata. Zaid. Musukat beras aku 2 kilo. Itu 2 kata. Lepas tu niat. Inilah zakatku dan zakat isteriku. Niat aku tu. Lalu maka Zaid pun fafa'ala. Maka khijalah ia seorang. Buatlah. Suka siap dah.
Nak tanyanya, fahal yujzi'u. Adakah memada? Hal yujzi'u. Adakah memada lah iya ya ke apa? Pehai daripada iktal ke? Suka olehmu daripada makan ni. Maka adakah memada lah iya ma iktala lah. Iktala ya kata iktal tu lah. Ma iktalahu barang yang telah suka lain seorang akannya. Adakah memada lah iya ma iktalahu minaz zakat. Adakah memada lah iya barang suka teh yang telah suka lah iya seorang saat itu akan ni itulah. Daripada zakat adakah memada aku tu. Suruh dia mau suka kita ni ya. Pada mau tu pun suka ngati. Adakah memada zakat kita? Wajahani tak ada guna. Fi jawabil istifhami qaulani fi ashabi syafi'i. Itu. Wajahani ni fi wa fi jawabil istifham wajahani khabar. Jadi khabar mubtada mahzuf atau khabar muqaddar mubtada muakhar. Katakanlah wa fi jawabil istifham dan sabit pada jawab istifham ni hal yujzi ni qaulan atau wajhan wajah. Wa zahiru kalami syekhina yang pertama. Dan bermula zahir bagi kalam cakap Syekhuna tunggu kami Ibnu Hajar. Zahirnya masalah ni ialah tarjihu adami ijza. Menterjih berat balik kata tak mada. Tak mada ke tu. Dia kata gitu tak mada. Tu ilak tu panjang tu alai tu. Wa huwa lagi. Wahwa dan yaitu al-qaimu bil jihadi mutatawwi'an. Wahwa mana huwa? Wahwa qauluhu wahwa al-qaimu ilah. As-sawabu isqatu wa itu. Huwa saja. Pasal annama ba'daha bare yang jatuh selepas huwa itulah ialah khabarul mubtada tu. Khabar bagi mubtada. Wahia dan itu wa tu la tadkhulu alaiha. Kaedah. Wa tu dia tak masuk di atasnya di atas khabar bagi mubtada. Dia kata bagi yang jatuh selepas wa situ jadi khabar bagi mubtada. Khabar bagi mubtada dan wa tu dia tak masuk di atasnya di atas khabar. Huwa dan iaitu apa tu? Itulah zahir kalami atau tarjih adam ijza. Itulah ya. Itulah al-qaimu bil jihadi mutatawwi'an, iaitu orang yang menunai ia mengerja ia apa tak apa juga. Mengerja ia bil jihadi dengan berjuang bil jihad kerana Allah Taala hal keadaan al-qaim itulah. Hal al-qaim itu mutatawwi'an, sukarela. Bukan paksa dak, bukan semak dak lah, sukarela. Apa tu? Qauluhu mutatawwi'an halun minal qaim. Hala kaunihi mutatawwi'an. Gapo mutatawwi'? Orang berjihad dengan jalan sukarela. Dengan mana? La sahma ai la sahma lahu fi diwanil murtaziqati. La sahma, tidak ada habuwe tu mutatawwi'. Sukarela. Tidak ada habuwe baginya bagi seorang pada dewan, pada senaga. Semua bentuklah. Pada senaga al-murtaziqati, pada senaga semua batu orang di askar. Demon ini sukarela jihad. Dengan mana nama dia tak ada dari senaga Fadil Hang tak ada leh. Sukarela, suku sakak. Orang ni boleh akan sakak. Walau waniyan. Lakoh tu aja gitu. Habis paling pun lakoh. Habis tak payah. Masalah lain pula. Wasabilullah sikit tu. Ada lagi. Dia pakai masalah apa pula dia kecek sini. Kenapa tak ada baca sikit ada selit tu. Bucu tu tak ada apa ni. Sekat tu je habis masalah. Habis masalah tu. Zahir kalam Syekhuna Ibnu Hajar tarjih kata tak madah. Muqabil gulawi dia kata tak madah lah tak apa. Wasabilullah mula. Dan bermula sabilullah. Sabilillah. Ke mana? Askar ke mana dah. Dan bermula sabilullah. Sabilillah itu khabar ialah
Huwa, sampai kata yang ni tak payah dak lain. Kok mana khabar bagi itu? Khabar tu mana? Huwa. Bermula sabilillah itu ialah huwa, orang yang berjihad ia suka rela. Bukan semak, bukan paksa so gitu dak. Suka rela. Tu tak ada gaji suku dak, suka rela. Walau waniyan boleh pakai. Ini bahagian yang ke apa bila lah. Orang yang boleh makan zakat sabilillah, iaitu orang yang berjihad kerana Allah Taala suka rela. Hal kerana suka rela. Walau ghaniyan, walau kanal qaim tu lah. Walau kanal qaimu bil jihad tu ghaniyan, kaya sekalipun. Dia orang kaya tapi dia jihad suka rela. Boleh makan zakat. Makan zakat sabilillah. Lepas tu setengah dia mengata tu guru sabilillah pun ada. Pakai pun ada. Miskin pun ada. Banyak alih lah. Jalan sabilillah kat mana? Qauluhu wasabilullah. Wasabilillah. Sabilillah. Sini dia kata orang yang berjihad. Hal kerana suka rela. Huwa sabilillah tu ialah wada'an pada hataranya di segi luar. Iaitu tariqu al-musilu lahu ta'ala. Jalan yang dibuat sampai. Jalan yang sampaikan baginya bagi Taala. Jalan-jalan ni agama kita lah. Jalan-jalan ni yang boleh buat sampai ke Tuhan. Tu duk mengajar duk puang. Tu makna sabilah umum tu kali. Demo ni boleh ke zakat ni jalan umum. Mana? Tariqu al-musilu lahu. Duk mengaji duk pun duk zikir duk pun duk macam tu. Jalan ni untuk nak sampai ke Taala. Bukan gede-gede dak lah. Kemudian summa kasura istimaluhu, kemudian kebanyakan guna akan lafaz sabilillah ni fil jihad. Itu dia. Dia sebut kata jihad atau gambar tu lalu dah. Kebanyakan gitu. Li'annahu, kerana bahwasanya jihad ni sababus syahadati al-musilati lillahi ta'ala. Itulah. Sebab bagi nak saksi syahid. Saksi syahid yang boleh buat siapa kepada Tuhan. Itu dia. Contohnya summa utlika, diguna akan dia akan lafaz sabilillah ala mazukit di atas makna sabilillah tu lah. Itu makna lain. Majazan li annahum jahadu la fi muqabilin. Itulah. Itulah. Jadi sabilillah makna umum at-tariqu al-musilu lahu ta'ala. Itu dia. Sabilillah ni makna khusus tu al-qaimu bi jihadi mutatawian. Wa yu'ta al-mujahidu an-nafaqata wal kiswata lahu wa iyalihi zahaban wa iyaban wa samana alatil harbi. Wa yu'ta al-mujahidu, dan diberi akan al-mujahid, orang berjihad itulah. Diberi kepada orang jihad sabilillah tu. Beri akan an-nafaqata, akan belanja nafkah nawi dia. Wal kiswata, dan belanja beri akan pakaian baginya, bagi mujahid. Belanja hak dia untuk nak pergi medan perang, dan pakaian yang nak pergi pakai baju tahan dia tu nawi dia. Dan wa iya lahu, baginya bagi dia sendiri mujahid. Wali iyalihi, dan bagi keluarganya atau lahu tu. Dia tu nawi nafkah belanja dia di dia, pakaian dia, dan nafkah bini dia dan pakaian anak bini dia. Sebab tu dua-dua lah bolehnya. Dia sendiri dan anak bini dia diberi akan mujahid akan pakaiannya dan nafkahnya bagi li bagi keluarganya, keluarga bagi dia sendiri. Nawi juga. Zahaban wa iyaban, bila yu'ta pada ketika tak apa, pada masa pergi, wa iya dan masa balik. Nak kira tengoklah. Masa nak pergi berapa hari, nak klik pula apa hari. Tengoklah kira tengok. Sehari pagi. Nawi. Pada masa pergi dan masa balik. Kenapa nak agak juga tengoklah. Wasamana alatil harbi. Beri atas pada kata nafkah. Diberi akan al-mujahid, orang berjuang juga akan samana alatil harbi, akan harga bayar bagi alat-alat perang untuk nak beli bedil, beli peluru tu, beli minyak peluru, ikutlah. Kena belanja lah malahnya, kena belanja juga. Kena beri.
wa yu'ta al-mujahidu an-nafaqata wal kiswata lahu lil mujahid wa li iyalihi, dan bagi keluarganya zahaban wa iyah. Lagi pula wasa mana wa yu'ta al-mujahid samana la alatil habih. Kenapa ada juga lah maknanya. Kawi. Qauluhu wa yu'ta al-mujahid ila akhiri. Al-aula yu'ta an-nafaqat ila akhiri. Bihabzi tu malak itu. Dengan hazah lapang mujahid. Izil maqam lil idmat. Wala makna gini, makna anna hazil qaim lil jahidi itu. Bahwasanya orang yang mengerjakan jihad, orang yang pergi jihad tu yu'ta kullama yahtaju li nafsihi aw limamunihi. Diberikan akan tiap-tiap barang yang berhajat akan barang tu. Hajat untuk diri dia sendiri atau untuk keluarga dia. Gapo dia? Min nafaqatin, nafkah nawilah. Wa kiswatin, pakaian, wa gharihima. Talanya. Iza hana waqta khurujihi halau, apabila hana berhajat. Berhajat ia pada waktu keluarnya baginya. Dia. Yang tu dia. Nawilah. Habis. Kat tu dulu. Wa bunus sabili.